Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey, tuan-tuan, hari ini saya masuk ke kebun macam biasa. Jadi saya tengah memantau-mantau pokok saya ni. Okey, jadi kita ni akan menghadapi, insya-Allah kita akan menyambut bulan puasa. Esok waktu saya merakam ni, okey, esok kita akan berpuasa. Okey, jadi aktiviti saya hari ni, saya cuba untuk pantau pokok durian saya daripada apa-apa serangan serangga dan juga kulat. Jadi sebelum kita berpuasa ni, saya nak pastikan pokok saya dalam keadaan yang sihat. Terutama sekali pokok saya ni dah lebih kurang dalam 70% lah berbunga. Tapi ada yang bunga sikit, ada yang bunga banyak. Itu je lah beza dia. Jadi saya nak pantau pokok saya hari ni. Saya akan buat semburan rancu serangga. Lepas tu terlanjur saya buat konten ni. Okey, saya masuk ke kebun ni, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Sebab apa? Ada dua bukan dua lah, saya kerap ada rakan subscriber yang komen dalam video saya ni yang nak tengok keadaan pokok kaki ganda saya yang saya kahwin dan juga saya buat kaki ganda. Macam mana pokok tu sekarang. Okey, seperti yang sebelum ni saya beritahu, hampir semua pokok saya ni di kaki ganda kan. Okey, so apa, pada tempoh awal itu saya buat kaki ganda dan juga saya kahwinkan sendiri, kecuali bahagian depan ni, bahagian depan ada yang saya tanam menggunakan anak kahwin polybag, tapi yang baru baji dalam sejengkal lebih macam tu kan, yang baru keluar songkok tu. Jadi yang tu yang belah depan. Jadi macam mana pokok saya sekarang. Okey, jadi jomlah kita jalan-jalan tengok macam mana pokok yang saya buat kaki ganda tersebut. Okey. Okey tuan-tuan, macam mana pokok yang saya buat kaki ganda. Yang ni yang saya tak tambur ni. Tapi ini kaki ganda tinggi. Jadi pokok saya hampir semua sebenarnya di kaki ganda kan, tapi dah tak nampak. Sebab apa? Saya buat busut tu. Sebab terutama ni kawasan-kawasan yang terendam. Kawasan macam tu. Ni apa, saya pergi dekat lah. Okey, saya tambungkan di pangkai dia, di pangkal. Tapi ada yang tertambung tinggi, yang betul-betul tinggi. Ada yang ada berbunga juga. Ni yang bantut ni. Jadi dalam konten sebelum ni saya kerap tunjuk kepada tuan-tuan, pokok ni memang bantut, tapi dia dah separa matilah. Tapi oleh kerana dia bertahan tu, disebabkan dia berkaki dua. Saya cakap terus terang lah, ada banyak pokok saya yang tak naik. Lepas tu yang pada peringkat awal saya tak kaki ganda kan. Okey, ni saya tunjuk lah. Okey, ni pokok asal. Ni dia tak naik ni tuan-tuan. Dia tak naik disebabkan oleh faktor dia terendam lah kat sini. Okey, dia terendam kat kawasan sini. Jadi itu pun saya dah tambah ada sedikit tinggi dah daripada level bawah tu. Sebabnya ni dah lama-lama. Itu 3 kaki ni. Jadi tengok ni pun keluar mata ketam kat situ. Keluar bunga. Mana saya nampak bunga tu? Yang ni. Ini yang bantut lah saya nak cakap. Ni lambat. Ni kaki asal nampak kecil. Yang membesarkan dia ni lah kaki. Kaki yang saya support kat sini. Jadi hampir kepada semua lah. Hampir pada semua macam ni bantut. Ini memang laluan air daripada atas ni. Jadi saya buat longkang bang. Ini dia dah nampak tinggi lah hari tu. Ni yang peringkat awal dia mati kan. Dia mati. Yang tu pun mati. Saya buat busut. Yang tu pun saya nak tengok ada dah ke bunga. Yang peringkat-peringkat saya tanam kemudian lah ni. Sebabkan dia mati, disebabkan memang terendam terus. Dia bertakung sebenarnya. Dia bukan banjir. Dia air yang turun. Sebab ni menurun bukit. Jadi dia bertakung. Ni yang saya tanam bubun yang agak lewat. Ada juga ni. Ada lah bunga.
Hari tu saya tak nampak sebab dia ada satu je. Tu je. Ada ke lagi atas? Oh, ada juga. Adalah. Tu ha. Adalah bunga dia. Jadi ni pun sebenarnya yang sebelah sini. Saya lewat ni. Saya lewat membaja. Disebabkan oleh kegagalan saya. Tak sempat lah sebab saya buat kerja seorang. Tak sempat saya untuk mencari rumput. Jadi lambat sikit baja belah sini. Kalau tengok ni mungkin ada lagi baja ni. Baru saya rasa dalam 3 minggu kot. Ada lagi. Ni baru hujan. Semalam baru hujan. Tapi hujan tak apa lebat lah. Jadi boleh nampak lagi lah disebabkan oleh kita ni tak ada hujan. Panas sebelum ni. Memang panas. Ni pun kaki ganda tuan-tuan. Dan saya cakap semua lah pokok saya ni kaki ganda. Ada yang kawan-kawan nak tengok macam mana keadaan pokok. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, yang saya buat kaki ganda ni berdasarkan pengalaman saya lah kan. Orang lain saya tak tahulah. Ni kalau tengok ni tuan-tuan, ni yang di kaki ganda kan. Ini nampak lah sebab dia tak timbul tak tambun yang tebal. Jadi nampak. Belah sini lewat ni saya tabur baja. Jadi dalam pada tu Alhamdulillah ada jugalah bunga. Ada yang baru nak keluar. Tak tahulah. Atas tu pun. Atas ada banyak-banyak lah. Alhamdulillah baru nak keluar. Yang ni saya baca lewat ni. Saya tengok. Ada lagi saki baki dia. Baja. Sebabkan oleh air yang saya siram tu tak sampai sini. Jadi dia lambat larut lah. Walaupun baja ni baja yang kiranya soluble lah. Ni pun kaki ganda juga. Tapi ni tebal. Kalau tengok daripada label ni, nampak tu. Kalau dalam kamera tak nampak kot. Daripada label longkang tu kan, berapa kaki tu, 3-4 kaki. Saya dulu risau. Sebab apa, tambun terlampau tebal. Saya takut mati. Sebabnya ramailah komen video saya yang saya tunjuk dalam channel saya ni. Sebab pokok akan mati disebabkan oleh lemas lah. Tapi disebabkan saya tambun ni, Alhamdulillah dia masih selamat. Masih selamat. Ni yang saya tunjuk yang terendam tu. Ini yang bantut lah ni. Nampak ni kan. Jadi oleh kerana kaki ganda dia tu lah yang menyelamatkan dia. Tu ada bunga. Yang ni kaki ganda juga. Ni keadaan pokok dia tu. Nampak? Kanopi dia. Okey. Bunga dia. Dah sampai atas. Tengok bunga dia. Ni kaki ganda. Ni kaki asal dia. Pak besar tu je. Ni kaki ganda yang saya gandakan. Saya paut beginilah. Dia tengok, oh ada bunga kat batang. Jadi ni ukur lilit yang atas ni dengan sini jauh beza. Jadi senang cakap semua. Tapi tak apalah, saya tunjuklah semua. Ni pun kaki ganda kat ni. Dia dah kena tambun ni. Tak nampak. Ada bunga kat ni dah dia dah jadi bulat. Jadi bulat. Mata ketam yang dipanggil kan. Yang bulat. Ada tangkai bulat depan. Ni pun kaki ganda juga. Ni kena awar ni tu. Tapi saya sembuh Alhamdulillah. Dia dah okey dah sikit. Alhamdulillah ada bunga jugalah walaupun dia kena hawa. Saya sempat. Dia 2 batang ni kalau tengok. Tapi hawa ni kalau kita tak sembuh dalam masa seminggu dia akan habis satu pokok ni lah. Tapi saya sempat stop dia. Lepas saya seminggu lepas saya sembuh tu, Alhamdulillah ada keluar bunga dia. Hitam putih saya panggil.
Dia dua hitam. Saya tak tahu nak panggil apa. Yang mencerah sikit tu, mukanya saya panggil putih. Yang hitam tu saya panggil hitam. Padahal dua-dua hitam. Ni pun tengok tuan-tuan. Ni tak nampak. Ada yang saya kalau tengok tu ketinggian dia tuan-tuan, dari feather lempar tanah tu dengan sini, nampak dia sedikit tinggi lah. Jadi tak boleh nampak dia punya kaki ganda tu. Ada yang belah belakang. Yang ni saya tak ingat. Yang ini tak. Tengok bunga ini tu, alhamdulillah. Ini dua hitam lah. Dua hitam. Kita maknanya saya berharap tak ada hujan yang mencurah-curah dalam fasa dia sekarang ni nak berkembang. Terisaukan yang jadi ni lah, pucuk ataupun tunas yang dia keluar di hujung kanopi di ujung ni lah, di ujung bunga ni. Ni pokok ni kecil. Saya nak tengok ini kaki ganda ke tidak. Ini tidak. Ini tuan-tuan, ya Allah, subhanallah. Sukalah tengok ada bunga macam ni nampak atas tu. Jom teronda lah. Teronda. Boleh nampak. Yang nak saya tunjuk ni, ini memang lambat. 2 tahun lebih di Kendian. Kemudian kan tengok ni lekuk-lekuk ni. Kemudian daripada lain. Umur dia sekarang ni dalam 3 tahun lebih. Bukan 3 tahun lebih. Dia naik tu dalam masa dia umur dia 3 tahun. Sebab dekat 2 tahun saya tengok kan. Nampak lagi belahan kaki ganda dia tu. Bawah tu. Belahan dia ni. Tapi ni dah ditambun, sebab tu dia tak nampak. Sebab saya cakap. So alhamdulillah sekarang ni. Dulu dia hidup segan mati tak mau. Disebabkan oleh dia tak sihat akal lah. Faktor dia tak sihat akal. Dia saya support dengan akal lain. Alhamdulillah dia dia berjaya pulih lah. Ni duri hitam. Tak nampak. Ada belah belakang tu yang saya tak tambun. Ni pun apa ni, saya tak tahu ketebalan dia, tebal makna yang ditambun ni. Nampak ni. Asal dia ni saya simpan dekat 3 kaki ni, 3 kaki lebih. Ni apa? Dahan ni. Jadi apabila dia tambun, nampak tu ketinggian dia. Jadi ni musangking. Keluar dengan daun dah tu. Dia keluar daun dah. Ada, saya tengok ada rakan-rakan media sosial beritahu bunga ni, daun yang tumbuh ni, dia menandakan pokok ni cukup makan. Jadi keluar bunga. Jadi daun ni lah yang akan membantu dia dalam memberikan dia tenaga. Dia yang beritahu macam tu. Tapi kalau dah parah sangat ni, tak lekat berdaun rasanya. Tas tu pun dia macam kategori berdaun. Kos ni masih sihat walafiat ni, walaupun saya tak siram. Ni je baru hujan semalam. Kategori lebat jugalah sebab tanah sebelum ni kering. Ni tengok kaki ganda ni. Ni kategori lambat nampak ni. Ni tak tambun lah ni. Ni dia tak tambun. Sebab dia ambil nipis je.
Ini apa ni, musangking. Nampak ke? Tak nampak. Banyak daun-daun. Dia tumbuh. Maksud dia bunga sekali keluar dengan daun. Kalau macam ni boleh potong. Perebutan nutrisi. Perebutan nutrien. Tu MK, yang ni duri hitam. Okey tuan-tuan, ni tak tambun, kahwin sendiri juga, pakai pucuk muda dah yang saya proning. Ada yang beritahu lambat berbuah kalau kita ambil pucuk yang baru. Ni tuan-tuan, padu tak padu, kita tak tahu mana akar asal. Ikut akar asal, ni akar support. Mungkin jadi yang ni lambat sikit. Bukan lambat apa, lambat baja. Ni kalau saya awal lah itu, baja pun bergolek lagi. Itu baja pun bergolek lagi. Ni baru ada hujan. Saya lewat membaja. Ni bukan membaja, bukan fasa yang pertama lah. Pada bulan 12 hari tu saya ada baja sekali. Yang kedua tu saya lewat lah. Ni ini nampak yang tak tambun tuan-tuan. Memang ketara lah. Ni memang tak tambun ni. Sebelah sini. Dia tak tambun ni disebabkan tanah ni memang menurun. Dia tak ada bertakung. Jadi dia tak tambun. Tapi kalau dia tambun tak adalah lekuk sangat sebenarnya. Ni ada juga lekuk-lekuk. Tapi tak apa, disebabkan oleh pengairan. Ni lubang ular ni saya rasa. Sebab itu saya membayangkan tikus. Kan saya ingat banyak tikus buat lubang celah-celah longkang sini kan. Sekali saya nampak sekali ular tedung sembur tu. Keluar. Saya cakap lubang-lubang ni bukan lubang tikus. Lubang ular. Ada dah 2 ekor dah yang saya bunuh dalam kebun saya. Satu tu terputus 2 dan lari. Saya tak tahulah status dia. Sebab apa dia masuk dalam lubang separuh. Saya bahai dengan cok sawit. Ni belum lagi. Ini memang saya kaki ganda. Yang ni menarik ni. Jadi saya buat. Saya pernah tanya dalam grup Facebook kan. Kita punya grup durian tu. Memang dia buruk orang tuan-tuan. Sebab apa, saya kahwin sendiri. Lepas tu saya potong rapat. Kan pokok barunya besar begini. Besar sikit lah. Dia dah naik dalam 2 kaki macam tu tunas tu. Lepas tu dia memburuk teruk tu. Buruk tu sampai bawah. Ni tinggi ni nampak ni. Dia dah tambun ni. Dia bawah lagi ni. 3 kaki ke bawah ni dia buruk. Jadi saya tanya, memang tak ada harapan. Buang baru. Buat tanam baru lah apa semua kan. Memang masa tu dia buruk sebelah betul buruk. Ni kesan lah ni. Saya kikis tu memang ada kan, pokok dia besar ni tinggal separuh je kulit. Jadi semua nasihatkan saya tanam baru. Saya pun tak tanam baru. Saya biarkan je. Saya sapu elite masa tu. Masa dia, saya tak pastilah umur berapa bulan lepas kahwin. Jadi saya sapu elite. Alhamdulillah. Cantik subur dah dia. Ni tepi longkang. Ni yang korek ni pun dalam tu longkang ni. Sebab tu jadi tebal ni. Kita tahu berapa kaki. Tengok. Tak kuat. Longkang tu. Mau 4 pinggang.
Itu yang jadi tertambun semua kaki ganda dan juga apa? Batang tu. Ini asal dia IOI kat sini. Mati terendam lah cerita ni. Terendam bukan apa, dia bertakung. Sebab apa? Masa hujan pada timur ni dia kadang sampai 2 minggu tuan-tuan. Jadi ni kawasan yang dia bukan cerun yang apa? Yang betul-betul curam. Jadi asal ni saya roto. Kalau tengok tuan-tuan, dia bergembur, berbukit-bukit. Saya roto buat tanaman pisang dan sawit masa tu. Jadi tanah ni dah lah dia berelok, tambah pula dengan kesan roto tersebut, dia banyak lekuk-lekuk kan, jadi mati IOI kat sini. Saya tanam ni apa nama? Jawi super. Jawi super tak mau naik. Sebab kan tanah ni kan tanah yang tak cun. Jadi saya kaki gandakan tu. Kaki gandakan tu saya rasa mungkin dalam 7 bulan 8 bulan kot. Mungkin setahun lah. Dan barulah dia naik batang ni. Kalau tidak tak mau dia. Jadi ni agak lewat lah. Macam pokok ni pun sama juga. Ni pokok kaki ganda ini. Ini tengok tuan-tuan. Ni yang saya nampak sebab apa tak tambun. Ni pokok yang pertama sebelah sini. Ni pokok kedua. Saya tak tahu pokok yang mana yang asal lah. Sebab apa dia dah macam tu. Lubang tembus tu belah sana tu. Jadi kahwin sendiri juga. Okey. Ni kesan buruk. Biasa saya peringkat awal tu saya kahwin. Lepas tu saya potong pangkal sangat. Apabila potong pangkal dekat dengan mata tunas tu kan, dia akan memburuk kawasan tu. Jadi sepatutnya kita potong atas lagi. Masa tu kan yelah, saya belajar banyak melalui kesilapan. Tapi alhamdulillah hidup berbunga lah. Tapi lewatlah berbanding yang sebelah sana. Belah sana saya potong rumput awal. Jadi ni ada baru nak keluar. Atas tak tahulah. Ada ni dia baru nak berbintik. Tambah pula kena hujan. Tak tahulah dia jadi dia nak jadi pucuk mana, nak jadi tunas air macam ni. Ini pokok yang kaki ganda juga. Kalau tengok tuan-tuan, ada belahan dia lagi kat bawah tu. Ni ditambun kat, nampak ni. Ni tinggi daripada level bawah tu, daripada level longkang. Ini pun kaki ganda juga. Baru nak keluar. Yang sebelah sini. Ini kaki ganda. Mana dia? Nampak ni tuan-tuan, dekat 3 kaki ni. Tambun tanah ni dia. Ni. Saya kaki ganda ni. Alhamdulillah lah tak kena kanker. Ada yang beritahu pemaking senang tumbuh kanker. Sebenarnya kanker ni, kanser ke kanker kan, saya tak tahu nak sebut dia. Kanser ni, pokok yang sebatang pun kalau akar dia buruk, kalau kita tak jaga akar dia pun buruk juga. Pendapat saya lah. Tapi alhamdulillah pokok-pokok yang saya tengok gedabak ni, akar bantu dia ni, akar asal ni. Gedabak punya besar. Ni bawah lagi, kat bawah ni dia punya asal dia. Jadi baru nak keluar bunga.
Ada. Elak ni tak nampak lah sebab dia tambun. Dia cari yang nampak-nampak je tuan. Tuan suruh saya tunjuk kan. Alhamdulillah lah sihat-sihat. Ni ganda. Bunga satu je. Satu je. Okey. Okey tuan-tuan. Itu penjelasan saya. Mungkin ada ramai yang tanya sebab sebelum ni konten saya ada beberapa video saya sebelum ni saya tunjuk cara buat kaki ganda. Lepas tu saya bagi tahu apa kelebihan kaki ganda. Jadi rakan-rakan subscriber saya, terima kasih. Lepas tu nampaklah dia betul-betul follow saya kan. Jadi tanya macam mana pokok keadaan kaki ganda saya. Jadi saya cakap seperti yang saya cakap. Kalau pokok saya ni majoriti ni berkaki ganda tapi ditenggelami oleh timbunan longkang. Kalau tengok di depan, kita tengok ni tuan-tuan. Dia longkang ni ditambun kan. Korek longkang ni tambun, nampak berbusuk tu. Jadi kaki ganda tu dia tak nampak. Tapi ada yang nampak, yang saya seperti yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan tu. Yang ni tak nampak. Ni berbunga. Nampak ke? Ni kaki ganda. Ni yang nampak. Ini tambun juga tapi tambun juga daripada bawah tu. Nampak kan level dia kan, daripada longkang tu. Tapi ini tambun tak tinggi. Jadi nampaklah kegandaan kekakian dia tu. Ya alhamdulillah lah. Dia punya bunga. Okey tuan-tuan, saya harap penjelasan saya ni dapat memberi mungkin input yang mungkin boleh diguna pakai oleh rakan-rakan yang menonton video ni. Saya memaparkan apa yang ada dalam kebun saya dan apa yang saya buat dan saya tunjukkan, dan juga terpulanglah kepada individu ataupun orang. Kadang ada orang kata benda ni tak boleh, benda ni boleh, ada yang cari A, ada yang cari B. Saya tunjukkan apa yang saya buat di kebun je. Jadi alhamdulillah. Macam ni kan, tebal mana tu, 3 kaki ke 4 kaki daripada longkang tu. Alhamdulillah pokok-pokok saya ni selepas di kaki ganda kan, memang nampak dia punya memang saya cakap baguslah. Baguslah kaki ganda ni. Ada bunga. Lagi sudut dia tahan lah tuan-tuan. Saya serius cakap dia tahan. Pokok yang bantut kan, kadang jelah saya kebun ni kadang saya buat, kadang saya tengok saya buat, kadang kalau dan saya memang buat. Tapi pokok-pokok yang bantut yang saya buat sama terus melonjak dia punya pembesaran dia kan. Jadi itu perkongsian daripada saya di kebun. Jadi matahari pun dah naik. Saya pun belum prepare pun lagi nak meracun. Saya tak pasti kita nak teruskan aktiviti meracun ataupun tak, sebab matahari dah mula menampakkan cahaya dia tu yang terik. Okey tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Itu perkongsian daripada saya mengenai rakan-rakan subscriber yang tanya macam mana pokok kaki ganda, macam mana pokok kaki ganda. Jadi itulah pokok-pokok saya yang saya tunjuk, yang kaki ganda, dan yang saya kahwin yang saya kahwin sendiri gunakan pucuk, gunakan tunas muda.
Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscriber dan juga tekan butang follow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.